I pinjam you 5,000 saja, bukan 500,000. Budi, Ya, saya nak minta tolong sikit boleh? tolong apa? Saya nak pinjam 10,000 boleh? Saya nak buat ni deposit kereta. Tak boleh lah. 10,000 je, tak banyak pun. Nanti bulan nanti saya bayar balik. Okey, kerana saya pilih hubungan sahabat kita. Saya tak nak nanti kita soal jadi musuh. Apa benda you cakap ni? Tak faham lah. Balik, saya tunjuk you. Ya. Tengok you pun sudah keluar kereta baru financial okey kan? So, saya nak tanya sikit itu 5,000 semasa you pinjam dengan saya kan, you cakap 2 bulan you boleh pulangkan bagi saya. Sekarang sudah 1 tahun. Call you pun tak nak jawab. Sekarang you nak bagaimana? Alah, I pinjam you 5,000 saja, bukan 500,000. You cari saya. You ni leceh lah. Adam, sekarang you faham lah mengapa saya tak nak bagi pinjam. Okay, so kalau you betul-betul nak beli kereta, sila beli kereta yang you mampu milik lah. Okay.